Okey, untuk video part ketiga pula, macam mana kita nak masukkan assembly skru di dalam bangku ni. Ada skru. Okey, kita nak masukkan dalam SolidWorks. Okey, untuk video part 3, kita nak masukkan skru untuk lengkapkan assembly bangku ni, plywood dengan frame ni. So dia ada skru, saya letakkan sini skru ada 4 biji semuanya. So lubang ni untuk video sebelum ni kita dah tebuk kat sini berdiameter 3mm lah, sekali dengan lubang yang dekat dalam ni, lubang dekat dalam frame. So dalam SolidWorks kalau contoh kita nak hilangkan, nak hide, nak sorok plywood ni, just right click, tekan gambar mata ni lah, hide component. So ni lubang frame tu, kita buat bahagian atas saja, so sama diameter 3mm lah. Saya hidupkan balik plywood, tekan mata. Okey. So macam mana skru dalam SolidWorks ni, dia ada library. Macam sebelum ni kelas saya cakap, dia ada library untuk fastener, skru, nut, washer, pin, clip, semua ada. So dia pergi dekat mana? So pergi dekat tepi ni, ada SolidWorks resources ni, klik design library. Design library. Okey, dia akan keluar tepi ni. Ni boleh drag besarkan sikit. Okey. So dalam design library, kalau kita buka mula-mula, dia ada minta dululah negara lah, standard kita nak ambil ni daripada negara mana. So untuk case ni saya ambil dekat ANSI metric dulu, try ANSI metric. Okey, klik ANSI metric, dah ada bolt and screw. Okey, bolt and screw. So kita nak ambil countersunk kan, skru yang lepeh tu, yang dia akan tenggelam lah, kepala dia akan tenggelam. So klik. So kat sini ada dia tawarkan flat head screw ataupun oval screw lah. Saya ambil flat head screw. Okey. So sebelum tu kita zoom dulu tempat yang kita nak masuk screw tu. Saya zoom dulu bagi nampak diameter bulatan 3mm kecil ni. So saya ambil ni, klik, left click, saya drag dekat lubang ni. So, dia automatic punya mate lah. Okey. So ada yang terbalik, ada yang tak terbalik. So kalau lepas klik, dia akan terbalik. Kalau saya punya case sekarang ni, dia terbalik. Maknanya kepala kat bawah. So kat sini dia akan minta M berapa. So lubang kita 3. Takkan kita nak pakai M2.5. Okay. So kita kena pakai M3 ataupun M3.5. Sebab ni skru kita nak besarkan lah. So saya ambil 3.5. Klik 3.5. So panjang kat mana? Panjang saya ubah kat sini boleh. Length. So length sekarang 6mm. Tebal plywood ni 10mm. Dan juga tebal besi dalam tu tadi lebih kurang 2 ke 3 mm. So takkan kita ambil 6. So kita akan ambil panjang lebih kurang mesti 13. Okey. Sebab 10 dengan 3 mm untuk besi tu, skru tu dah ikat sekali lah. So saya ambil 13. So dia akan ubah length kat sini lah, 13. Okey. Dan klik OK. Okey. Dan ada lagi ada 4 lubang. So bila klik OK tu, dia akan automatic lah, sama ada lubang yang sama atau tak. Kalau tak nak, kita boleh tekan escape atau tekan pangkah ni. Tapi sekarang ni saya nak selesaikan lubang yang lagi 4 ni. Saya nak automate macam ni, supaya dia letak kat lokasi tu. Inilah. Okey. Seterusnya saya pergi kepada zoom ke lubang yang seterusnya. Okey. Lubang ketiga dan lubang yang keempat. Okey. Selesai, baru kita pangkah kat sini. Okey, so 4 lubang dah masuk lah. So pada siapa yang tak terbalik, is okey. Kalau terbalik, kita kena betulkan balik lah dalam keadaan macam ni. Okey, sebab dia terbalik, dia automate. So kita tak boleh nak rotate dia. Okey. So kena pergi dekat mate ni. Tepi mate ni, kena delete dulu mate yang ada ni. Sebab sekarang ni dah automate concentric tau. Jadi susah kita nak pusing. So apa saya buat, saya delete dulu. Saya klik, tekan control, nak klik 44 ni, saya delete dulu automate ni. Delete ni. Delete mate yang ada ni. Yes to all. Okay. So tak ada lah. Tak ada mate lah. So dia bebas bergerak lah. Sekarang ni dia bebas bergerak lah. Skru-skru ni kalau kita klik, hold, dia boleh gerak lah macam ni. Okay. So kita boleh lonjak dia ke atas macam ni lah. Boleh tarik dia keluar kan. Dia bebas. Dia free. Okay. So sekarang ni kita nak rotate. So nak rotate ni kena pergi dekat skru ni. Klik skru ni. Okay. Right click dia. Then pergi ke move with right. Move. And then kita movekan dia. So pergi dekat 180 darjah lah. Tegakkan dia dulu lah. Tegakkan dia.
Okey, tegakkan dia, then okey. Okey. Lepas tu baru kita ambil mate satu ni, kita matekan dia balik. Ambil klik mate, klik diameter luar skru. Okey, beri perhatian ah. Dan juga diameter dalam lubang ni. So dia kita nak concentratekan dia kan. Dan klik okey. Okey, so dia dah mate lah. Kita dah boleh masuk dalam, dia tak gerak lagi dah lah. Okey, kita boleh pusing-pusingkan dia je. Skru akan masuk dalam. So placement skru macam ni. Okey, sama juga yang ni. Ni klik okey. So yang ni tadi, apa tadi? Klik, kita dah bebaskan dia daripada mate yang original screw tu. So klik move with thread. So kita akan rotate dia 180, agak-agak. Klik OK. Kita ambil mate. Okay. Kita matekan luar diameter ni dengan dalam ni. So dia akan pergi. Dan klik OK. Alright. So teruskan yang lain. Sama. Mate ini dengan yang ini. Okay, ni dia akan terbalik-balik lah. So kita tak nak lah yang ini. Kita tak nak yang jadi lah. So kita kena buat asing lah. Sebab kita kena pusingkan dia dulu kan. So right click. Pusing dulu. Move with right. Okay. 180. Okay. Dan okay. Baru kita mate. Nampak? Kena satu-satu lah. Sebab dia terbalik kan. So ini mate. Okay. Dan zoom in. Big mate ni. Dia akan automatic. Dan klik okay. Okay. Dan ini sama. Kita kena pusing dulu. Right click. Move with right. Pusing dulu. Okay. Klik OK kat luar. Klik kat luar tu. Dan mate. Dia punya diameter lah. Mate dia punya center. Center dengan center. Kena klik dalam center ni. Okay. Dia akan pergi lah. Okay. Dan selesai. So kita placement lah. Kita punya skru dulu. Macam dalam keadaan terpasang tu. Kita dah boleh letak. Tarik ke bawah. Selak sikit. Okay. Ini bersama juga. Okay. Kita boleh gerakkan. Hold. Okay. Sama juga. Okay. So dia counter sunk. Dia skru. Dia tenggelam lah. So ni kepala dia. So kalau kita nak keluarkan sikit, kita boleh tarik dia sikit lah. Okay. Alright. Okay, siap pemasangan. Okay, so kita jumpa video seterusnya. Saya nak tunjukkan macam mana drafting untuk jadikan dia blueprint ataupun drawing lah. Untuk jadikan dia fabrication punya drawing. Okay. Alright.